Seimbangkan simpanan emas dan juga simpanan tunai. Ramai orang mengatakan mereka tidak berminat menyimpan emas. Namun hakikatnya, ramai sebenarnya belum memahami fungsi emas sebagai simpanan jangka panjang. Emas bukan sekadar logam berharga tetapi juga bentuk penyimpanan nilai yang lebih stabil berbanding duit kertas. Jika duit dinilai melalui angka, emas pula dinilai melalui berat gram dan juga ketulinan yang mempunyai nilai tersendiri. Nilai emas menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kuasa beli duit kertas semakin menurun akibat inflasi dan juga kenaikan kos sara hidup. Oleh itu, masyarakat disarankan mengimbangkan simpanan antara duit dan juga simpanan emas. Simpanan tunai sesuai untuk kegunaan jangka pendek, manakala simpanan emas lebih sesuai dijadikan simpanan jangka panjang. Konsistensi dalam menabung merupakan langkah penting untuk membina kestabilan kewangan pada masa hadapan. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya tuan-puan berminat untuk membuka akaun emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya, insya-Allah saya boleh bantu.